Tunggu jemputan. Oh no, but it's good. Thank you so much for this. Saya ingat lagi bila saya buat what do you call that 2016, oh bagus. Malaysian Timber Council is here. Hey yo, hi. This is okay. I don't know. For me, it's very weird. Because biasanya kalau kan untuk teater dan seni dan Timber Council jarang terlibat. Kan sebab tak perlu, kita pelakon sudah cukup kayu. No, I ingat lagi saya first time kan saya masuk 2016 lawak kedel. Lawak kedel. Saya ingat lagi, saya atas pentas. Time itu ada siapa tahu? Hans Isaac, Afrin Shauki, Syarul Shiro, saya, right? And dekat pentas, saya ingat lagi saya cakap, I hope one day, satu hari nanti saya akan berjaya buat persembahan solo di Panggung Sari Istana Negara. Thank God everybody. 10 tahun selepas itu 10 tahun akhirnya saya berjaya masuk Panggung Sari. Yang lagi 3 tu masuk politik, tak tahu kenapa. Betul. Saya ingat lagi lah, saya start masuk sini I think 2009. Sebenarnya saya ada aktif tak buat teater lama sebelum itu, tapi Istana boleh tak panggil. Tak apa, it's okay. Saya start kecil. Kita slowly kura-kura makan, start kecil. So then 2009 saya dipanggil first time untuk P. Ramlee the musical. Time itu Sean Ghazi, P. Ramlee, lepas tu Datuk Siti Nurhaliza was Aziza, right? Oh, saya Shaw Brothers. Orang yang pecat P. Ramlee lah. Dan dari sana watak saya ada watak jahat atau watak kecil. Jahat atau kecil, jahat kecil, jahat kecil. Olah-bola watak kecil, lat musical watak kecil, ni cuci musical watak jahat. Watak kecil jahat. So bukan main cast. Main cast Istana bagi saya faham. Main cast bagus sebab main cast dapat perhatian, main cast dapat applause, main cast dapat parking. Saya parking hospital besar tu. Saya tak ada lagi. Bahaya. Sekarang saya dah jadi main cast, saya dapat parking. Akhir kata bila saya dijemput untuk membuat pitching session, you don't know how nervous I was, man, Jojo. You seriously, my company, we flew back specially from Australia because we got the pitching session. And I datang and then kita presentkan saya punya show. And saya nampak bila pihak Istana Budaya bagi kebenaran, bagi kelulusan. Saya nampak muka dia macam ada mixture, ada gembira, ada sedih. Betul tak? Ada gembira sebab mungkin dia orang nak support saya. Mungkin nak buka panggung buat show yang pertama dan gembira. Tapi sedih sebab dia dah ubah suai banyak tau. Dia ada banyak penampakbaikan. So dia kata, Douglas you nak apa? Saya kata, saya satu mic, satu lampu. Ini adalah panggung bertaraf antarabangsa dunia. Mau apa? Satu macam satu lampu. Saya rasa muka dia ada macam gembira tapi sedih juga. Dia sebab saya tak guna tau. Dia ada banyak permainan baru, saya tak guna. Dia macam you dah bina satu swimming pool Olympic size. Besar swimming pool Olympic size, teknologi tinggi, ada diving board. Air boleh panas kalau sejuk, air boleh sejuk kalau panas, air boleh sirap kalau bahagia. Dia banyak teknologi tapi yang sebenarnya tu saya committed. Dia tak perlu semua teknologi itu. But anyway, thank you so much. I hope I will make you proud. This Saturday, I hope to bring at least 1,400 people per show. So they can see what Istana Budaya is all about. I pass Istana Budaya almost every day sebab saya tinggal dekat Ampang. Saya lalu, for 2 years saya lalu. Kenapa tak buka? Thank you sebab buka. And thank you for inviting me. Appreciate it. Lompat dah tahan.